Andai ada berjuta yang datang mencoba, kau tetap satu menawan hati semua. Selamanya tersemat dalam persada, cahaya bersinar teristimewa. Inspirasi tetap teguh berdiri, dalam gelap kau tetap menyinari. Hanya satu pesona tiada ganti, engkau bintang, kau tetap menyinari. Engkau bintang, kau tetap menyinari. Dilahirkan pada 27 Januari 1966 di Muar, Johor. Encik Rosli bin Jamiran merupakan anak ketiga kepada pasangan Jamiran bin Manisan dan Mezenah binti Haji Tahir. Okey, berkaitan dengan adik-beradik, saya mempunyai 12 orang adik-beradik dan saya anak yang ketiga, dan dalam keluarga saya adalah lelaki yang paling tua lah. Setiap perjalanan hebat bermula dengan langkah yang sederhana. Encik Rosli bin Jamiran memulakan pendidikan di Sekolah Kebangsaan Jalan Yusof Muar dari tahun 1973 hingga 1978. Perjalanan diteruskan di Sekolah Menengah Kebangsaan Pekanbaru Muar, bermula dari tingkatan 1 hingga tingkatan 3 pada tahun 1970, 9 hingga 1981. Beliau meneruskan pengajian di tingkatan 3 hingga 4 di Sekolah Menengah Kebangsaan Semerah Batu Pahat pada tahun 1982 hingga 1983. Beliau kemudian menyambung pengajian tingkatan 6 di Sekolah Tinggi Batu Pahat pada tahun 1984 hingga 1985. Encik Rosli bin Jamiran melangkah ke dunia pendidikan pada tahun 1986 hingga 1988, di mana beliau meneruskan pengajian di Maktab Perguruan Kota Bharu, Kelantan. Keazaman menuntut ilmu berterusan apabila beliau melanjutkan pengajian di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, pada tahun 2007 hingga 2010. Pada tanggal 23 Februari 1993, Encik Rosli bin Jamiran telah mendirikan rumah tangga bersama isterinya, Puan Supiah binti Samion. Hasil perkahwinan tersebut, mereka telah dikurniakan seorang putera bernama Muhammad Amirul Sufi bin Rosli. Dengan ilmu sebagai bekalan dan amanah sebagai pegangan, Encik Rosli bin Jamiran memulakan perkhidmatan beliau sebagai seorang pendidik pada tahun 1989 di Sekolah Kebangsaan Tebing Runtuh yang kini dikenali sebagai Sekolah Sikijang, Johor Bahru. Pada tahun 1991, beliau berpindah ke Sekolah Kebangsaan Sungai Melayu dan berkhidmat di sana sehingga tahun 1996. Perkhidmatan sebagai seorang guru diteruskan pada tahun 1997 di sekolah ketiga beliau, iaitu Sekolah Kebangsaan Taman Cempaka. Beliau menjalankan tugas sebagai guru di sana sehingga tahun 2009. Pada asalnya saya memang tidak terlintas di hati saya atau cita-cita saya semasa dahulu semasa muda ke kanak-kanak, tak terlintas pun dalam senarai cita saya sebagai menjadi seorang guru. Cita saya ialah yang pertama ialah askar, yang kedua polis, dan yang ketiga barulah
guru, tapi memang dua itulah, askar dengan polis. Meskipun pada awalnya hasrat untuk menyertai bidang ketenteraan tidak tercapai, Encik Rosli tetap meneruskan kecemerlangan dalam bidang pendidikan yang telah diceburi. Beliau telah dinaikkan pangkat menjadi guru penolong kanan kokurikulum dan berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Taman Perling 3 dari tahun 2010 sehingga tahun 2013. Tugas tersebut terus disandang di Sekolah Kebangsaan Medini dari tahun 2014 sehingga 2015. Dari seorang pendidik, beliau melangkah sebagai pemimpin, memikul amanah sebagai guru besar. Mula menggalas tanggungjawab tersebut di Sekolah Kebangsaan Sawah Baru Segamat pada tahun 2016, Encik Rosli terus menabur bakti di beberapa sekolah yang lain. Antaranya ialah Sekolah Kebangsaan Mornipok, Sekolah Kebangsaan Medini dan Sekolah Kebangsaan Ngeheng. Tugas sebagai seorang guru besar terus digalas sehingga sekolah terakhir dalam perkhidmatan beliau iaitu Sekolah Kebangsaan Taman Skudai baru 2 dari tahun 2022 sehingga tahun 2026. Individu ataupun personality yang banyak membentuk saya menjadi seorang pendidik adalah arwah ibu saya, di mana arwah ibu saya menginginkan saya menjadi seorang pendidik, namun pada asalnya cita-cita saya sebenar adalah menjadi seorang anggota tentera. Baik, antara pencapaian terbaik saya lah sepanjang perkhidmatan saya sebagai seorang pendidik, antaranya ialah saya mendapat anugerah APC sebanyak 2 kali lah sepanjang perkhidmatan saya, iaitu pada tahun 2008 dan sekali lagi pada 2024 yang lepas. Sekolah saya mendapat anugerah tanda terbersih peringkat kebangsaan di SK Sawah Baru pada tahun 2016 dan seterusnya di peringkat MBIP Sekolah Kebangsaan Taman Skudai Baru 2 pernah mendapat anugerah lah untuk Lestari LA21 sebanyak 2 kali lah, walaupun dapat tagwati, alhamdulillah. Antara detik manis yang saya tak boleh lupa ialah ketika saya berkhidmat di SK Sikijang ataupun SK Tempeh Runtuh pada ketika itu, di mana kami pergi dan balik sekolah menaiki bot, daripada Pantai Lido ketika itu sehinggalah ke jeti sekolah Sikijang ataupun SK Tempeh Runtuh ketika itu. Jika masa dapat diundurkan, saya akan menyertai anggota pasukan keselamatan, sama ada tentera darat ataupun tentera laut. Kerana itu adalah cita saya daripada dahulu, tapi disebabkan masa yang menentukan dan alhamdulillah saya menjadi pendidik pada ketika saat ini sehingga usia 60 tahun. Pesanan saya kepada semua sekali, terutamanya warga Suku Baduy, saya mengharapkan supaya semua warga Suku Baduy terus menjalani kehidupan rutin harian, sama ada sebagai seorang pendidik, sebagai seorang tenaga tulang belakang sekolah ini, supaya sekolah ini lebih cemerlang pada tahun-tahun hadapan. Dan apa yang penting, moto kita ialah bersama ke arah cemerlangan, supaya Suku Baduy lebih cemerlang pada tahun-tahun akan datang.